Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. Hari ni hari Jumaat, 3 Oktober, and this video is going to be about surprise. So before that, I'm going to do a quick haul apa yang Mimi beli dekat Exit lah. Sekarang ni Mimi tengah dekat Exit, nampak kan? Okay, kita beli dah weekend lah. So for the first item, Mimi beli lip duo Anas. Tada! Yang ni kod Sibu, yang ni kod Tioman. Dia macam lebih red. Nampak tak? Mimi beli dua ni dekat showcase Mama. And then another things that Mimi beli is tada! Casing phone. And it's leather. Nampak tak? So this first one it's macam blue, dia rama-rama. This one is the purple one, plain. And this one, I love this one. Dia red cherry, dia hitam. Okay, that's all. So actually, long short story, we are going to Cameron Highlands for 2 days and 1 night. Me, Mama, Papa and Mak. Sebab sekarang ni kan dekat Exit. So right now it's actually macam baru pukul 9. Mama, Papa and Mak on the way dari Mua nanti dalam pukul 10 lebih. So orang akan sampai sini pukul 12 lebih, macam tu. And then I'm Amy, and then we're going shoot terus di Cameron Highlands. I already booked the hotel go. No, it's called Harmony Suite Golden Hill Cameron Highlands. We are so excited guys, sebab kita dah lama tak pergi Cameron Highlands. And then long short story, Mama ajak pergi jalan, and then Mama kata jom pergi Cameron Highlands. So macam interesting. So kita pun decide nak pergi Cameron Highlands. I know it's a random weekend, but why not, right? So buat apa? Kata mesti testing tak? Ambil gambar. Ingatlah. Morning guys, we're here in Cameron. I'm done with my makeup and now we're going to have breakfast. Hi guys, we're having breakfast. I having kuih tiao, ayam goreng, and nasi lemak. Dah ada order. Ni? Ayam dua. Ayam tu. Hi guys, we at the Kia Farm. Tak nampak pun Silau. sebenarnya. Jual sebelah. Ha? Ni banyak terus ke? Ni sikit. Takutnya bersih sikit lah. Mana takut masam lah. Banyak ni. Tanya. Nak beli yang banyak kan? Look at the strawberry guys. It looks so good. RM25. Satu kilo. Murah. This one This one. This one. Berapa satu? Tada!
Is it good? Manis ah? Sedap. It's big. Coklat sedap. Jadi cicah coklat lah. Lepas tu ada jagung cheese tapi aku nak beli. Chinese. Manis. Kat mana? Sebenarnya dia macam sikit. Habis ni manis. Lighting lah. Dia makan dengan coklat. It's very jam guys. Tapi dia okay lah. It's not that bad. Ada mak? 1.18. Sedap. Jagung susu. Mama beli strawberry putih. Rasa mak? Mak rasa dulu. RM10. Alam, kecil lagi. Tada. Ada lah 10 biji dalam dia. Cepat rate. Papa rate apa? Sedap ke? Dia kahwin. Putih. Dah. Masam. Sudah lagi yang merah. Oh. Oh, Mama. Look at this. Strawberry putih. Dia sedap. Tapi dia lebih lembut lah. Bola ubi. Belas Terima kasih beli. Tada. Ada pokok strawberry guys. Macam mana? Ni kita masuk shop sendiri ha. Okay. I kat YouTube. Ya Allah. Hari tu yang kat Thailand nak like this. Dia macam letak kat atas dia bakar. Nak. Yang ni benda yang dia masak. Wish. Cepat. Tada, I got dragon cheese. And now I'm going to find strawberry chocolate. I'm going to buy the kasih manis. Sebab orang recommend cakap sedap, so we're going to buy this. Dia macam strawberry. Dia macam ni, nampak tu jenama kasih manis. It's good. Kita akan try. Tada, we got it guys. I take chocolate matcha. Even though I don't like matcha, tapi dia macam sedap sebab dia ada campur-campur. So, nanti kita rate. Okay, rasa ni. Tada. Harga dia RM18. I don't know it is worth it or not. Tengok. Okay guys, we're going to taste this. Mama dah rasa kan? Hello.
Dia tak terlalu apa? Apa nak cakap? Cheese mahal lah. Haa. Dah RM12 mah. Tada. Sedap, sedap. Hari tu kat Thailand tak dapat yang macam ni. Dia tak masak sekali. Yang ni dia masak sekali kan. So dia memang totally cheese. Oh. Sedap. Out of 10. 10 out of 10. Mama? 9 out of 10. Tada, we buy pop stick. This is strawberry yogurt. And then Mama, strawberry lychee. I think both is good. Harga pun okey. RM5 kan satu? RM5 kan? RM5. It's good, it's good. Pop stick. Sedap. Rasalah dulu strawberry mahal ni. Apa? Yang ada dah bonyok strawberry ni. Lama dia naik motor kan. Sedap. Apa? Esok sebelum turun kita beli lagi. Sedap mak. Makanlah yang aku mak tak cari lah. Oh, tak cari mak macam nasi dekat sini kena cari. Dia tak carilah benda ni. Sedap mak, sedap mak. Macam dia sedap. Dah tu, Sedap dah tua baru dapat. Oh, wow. Baru dapat tengok benda ni. Okay, I'm not disappointed. Mana nak dapat Very makan. good. Dia punya coklat keras tu dengan whipping cream, dia tak muak. Tak makan. Sedap. Sedap. Inilah Cik Radin cakap. Tapi kat TikTok memang dah banyak famous lah. Dia baru ni. Macam dia keras kan dia? Taklah, dia kan coklat biasa. So bila dah tu dia keras lah. Orang suka. Papa matcha lah. Papa kan suka. Apa dia? Tu matcha. Macam mana nak makan macam tu? Ambil yang strawberry kena matcha. Suka matcha. Macam. Sedap kan? Aku Kan? Dia tak muak kan? Dia punya tu premium lah. Dia jagalah. Okey lah. I think okey lah. Tapi tak adalah macam. Yang benda tu manis tu. Tapi tak manis sangat. Hi No guys. fat, no smoke. Now we're at Cactus Point. Oh, nak beli keledek. Besarnya RM8. Eh. Kau besar bukan ni. Baju pun makan kan mak? Aduh, okey. This is avocado. Cantiknya mak. Nak try rasa lah. Cantik mak. Oh, mak kau. Si lawannya Cantik mak. Option ni. RM15. Bohong. Bohong. Bukan. Sabar. Tak nampak. 50. Mak tu ni. Hi guys. Mic Mimi habis bateri, so I'm sorry if tiba-tiba suara kurang dengar. So kita orang dekat Cactus Point sekarang and I'm to buy cactus. Comel kan? Ya Allah, cantik gila. Memang kan ada 3 kawan dekat apa tu estate kan, yang 3 cactus tu, tapi dia tak ada bunga tu macam ni. So I want to buy this one. Ada pink, ada kuning, another red. I don't know which one yet. Yang nak kena tengok dulu. Allah, cantik gila tengok tu. Besar-besar. Yang ni, subhanallah. My god. Oh, this one is pretty. But this is the small version. And then jadi yang macam ni. Comel. Masuk Cactus Point ni free je tau. Hi guys. Kita dah siap beli cactus. Dia 4.10. Kami ambil 4. So Mimi akan ada 7 pokok. Dekat asid. Sabar tengok ni. Tada. Mana? Tada. Ni mama punya. Apa bye. Mimi tak ada. Papa nak ambil cantik. Okay. Oh, ada barang. Mimi tak jadi beli yang bunga tu. Sebab bila beli single dia buruk. Faham tak? Bila banyak-banyak dia cantik. Cerah gambar dah kan. So kalau single dia buruk. So tak nak. Worry. So this.
Tahu cerita lawak tak? Masa salah siram pokok dekat estate tu. Orang yang kat sini cakap ni siram sekali seminggu. Mimi siram setiap hari. Bye guys. Berat pula. Cakap ke? Guys, we're having lunch. Ada nasi ayam at Restoran Raihan something. Sekarang ni berpukul 1 lebih. Tada. Untuk makan. So let's go. House tour. So ni bila korang masuk, tada. Ni book ni kat Agoda. Ini macam last minute juga. Nama dia Harmonious Suite Golden Hill. So bila masuk tadi, di pintu kan, sini ada dapur full set lah. Ada lah macam piok, dapur, sinki semua. Alat-alat dia dah bagi dah. And then sini pintu untuk keluar macam tak apa-apa. Sini pintu untuk dia living dengan tandas. Lepas tu kat belakang dapur ni ada macam set-set lagi. Lepas tu ada peti ais. Lepas tu kat sini ada meja ni. Besar juga dia dapur dia. Nampak tak? Okay, and then dekat belakang ni dulu ada dia bagi iron board. Lepas tu ni lah living roomnya, which is kind of besar jugalah. Tapi macam you know. And then ada meja makan. Besar lah. Macam ni. Okay. Lepas tu ni kan ada living room kan. Ada sofa, ada TV. And then I love this view. Sebab Mimi ambil ni sebab mama papa nak dekat dengan Pasar Malam Bincang. So, tada! Ramai kan orang. Cantik. Dia macam view dia cantik lah. Nampak bukit, nampak bangunan, nampak Pasar Malam Bincang kat sana tu. Tu, sekejap lagi kita orang nak pergi situ. So, kat sini ada 2 bilik. So, first bilik Mimi dengan mak. Ni, masuk. The queen bed. Konsep dia macam blue, macam minimalis gitu lah. Dan tu pintu tandas. Tandas dia kuat besar jugalah. Tada! Ada shower. Ada full set lah semua. Okay. And then ni dia punya tada! Besar lah. Dia bagi almari besar. Okay. Then first room. Next, second room. Bilik mama dan papa. Dia macam ni tau. Dia macam kat sini. Lepas tu kiri. Kanan. So kanan ni bilik katil queen juga. Tapi biasanya mama papa ada view. Lepas tu ni ada satu set besar juga. Tandas dia pun sama besar. Lagi besar. Lagi besar lah. And then look at the view. Tada. The view yang sama lah dengan balkoni rumah tadi. Okay. So, done with the house tour. I think rumah ni okay lah, not really bad. So, actually, tadi masa check in tak sempat nak buat video sebab saya pernah angkat barang apa semua kan. So, sekarang ni dah pukul 7. And then we are going to Pasar Malam Bincang. And then after Pasar Malam, maybe nak pergi Centrum, tapi Centrum Mall. Tapi tengoklah dulu nanti macam mana. So yeah. Bye guys. Apa tu? Bola. Boleh? Tada. Mama beli chicken tenders and ketab. The sky is so beautiful, guys. Hi guys, ni adalah hasil penangkapan. Let me show you the night view. Tak. Tada! Tengok tu, busy. Orang tengah nak pergi pasar malam. Kita fikir dah balik. Okay, bye guys.